Anda warga Singapura, kebanyakan tumpuan tidak mempunyai akaun bank Malaysia. Jadi macam mana tumpuan nak buat tabungan emas di Public Gold ni? Alright, jika anda tidak mempunyai akaun bank Malaysia, tak ada masalah sebenarnya, sebab anda tumpuan warga Singapura, anda boleh buat overseas transfer daripada akaun bank Singapura tumpuan terus kepada akaun bank milik Public Gold. Anda boleh menggunakan bank DBS, boleh guna bank DBS, boleh guna bank POSB, boleh guna bank Standard Chartered Singapore dan juga OCBC Singapore. Dengan 4 bank ni, saya dah kenal pasti dia boleh sediakan resit yang diperlukan oleh Public Gold. Dalam resit tu mesti ada amount dalam ringgit Malaysia, dalam resit mesti ada tarikh transaksi, dalam resit mesti ada nama Public Gold dan juga nombor akaun bank Public Gold. Dan keempat-empat bank ni boleh sediakan resit tersebut untuk kita upload kepada Public Gold melalui akaun emas Gap kita. Okey, ataupun tumpuan juga boleh menggunakan perkhidmatan Wise Transfer ataupun nak guna akaun Touch and Go Malaysia pun boleh. Saya percaya, saya yakin juga warga Singapura pun yang selalu pergi Malaysia ni, mereka ada akaun Touch and Go Malaysia. So anda berbelanja menggunakan akaun Touch and Go tumpuan. Alright. Jadi menggunakan akaun Touch and Go Malaysia pun anda boleh buat tabungan emas di akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold.